Okay, setelah iklan anda dipaparkan, dipublishkan di ruangan kanan, di ruangan iklan Facebook, anda boleh melihat hasil ataupun pencapaian semasa iklan Facebook anda. Okay, di sini saya tunjukkan contoh ataupun sampel yang telah saya jalankan bagi kempen pemasaran FB Ads saya. Jadi di sini anda boleh lihat dari report yang saya tunjukkan pada anda ini, saya mempromosikan satu produk Al-Quran digital menggunakan fanpage. Okey, pertama anda boleh lihat 800. Okey, yang atas ni adalah rumusan keseluruhan bagi kesemua kempen yang saya jalankan. Okey, 846,756 impression. Maknanya iklan saya telah dilihat oleh 846,756 pengguna di Facebook dan terdapat 678 klik pada iklan saya. Okey, klik ni berapa ramai yang klik pada iklan kita? 471 connection. Okey, connection ni boleh dipaparkan jika kita mempromosikan fanpage. Okey, 471. Berapa ramai yang klik like? Jadi di sini adalah 471. CTR 0.08%. CTR adalah jumlah klik per impression. Berapa ramai yang klik dibahagikan dengan impression. Maknanya 678 bahagi 846,756. Jadi saya dapat 0.08%. Dan spend ni adalah berapa kos yang anda kena bayar pada Facebook, iaitu $21.60. Itu lebih kurang 60 ringgit lebih. Dan CPM 0.03, iaitu kos yang dibayar bagi setiap 1000 impression, dan 0.03 sen bagi setiap klik yang berjaya diperolehi, iaitu kos per klik. Okay, ini adalah rumusan keseluruhan bagi kempen pemasaran FB Ads yang dijalankan. Okay, untuk makluman anda, sampel yang saya tunjukkan ini adalah satu eksperimen yang saya jalankan dalam kempen pemasaran FB Ads, yang mana saya menggunakan beberapa teknik dalam mempromosikan fanpage. Itu ianya banyak bergantung kepada gambar yang digunakan, ayat iklan yang digunakan, interest yang disasarkan, dan juga masa ianya diiklankan. Jadi saya membuat testing. Saya membuat testing untuk menguji iklan mana yang paling berkesan. Jadi di sini anda boleh lihat Al-Quran Digital. Saya mempromosikan Al-Quran Digital fanpage pada fan Ustazah Idros. Saya promosikan pada fanpage Islam Itu Indah, iaitu saya letakkan interest Islam Itu Indah pada ruangan interest terjemah Al-Quran ni Aziz. Dan di sini lebih kepada penggunaan gambar yang berlainan. Di sini penukaran ayat iklan, penukaran gambar dan penggunaan CPM, iaitu cost per impression. Dan anda boleh lihat di sini masa. Di sini nama kempen, anda boleh namakan kempen mengikut anda suka. Di sini kempen Al-Quran Digital, dan ad name Al-Quran Digital Azhar Idros. Ini saya namakan ikut teknik ataupun eksperimen yang dijalankan. Impression adalah jumlah iklan anda dipaparkan. Ini 112, 44,000, 25,000, 23,000, 500,000. Jadi saya membuat
eksperimen untuk melihat di mana ataupun interest mana yang paling efektif, ataupun iklan mana yang lebih berkesan. Jadi saya memulakan eksperimen ini dengan beberapa peringkat ataupun beberapa level. Dan social impression bermakna berapa ramai rakan kepada targeting audience melihat iklan. Okey, anda boleh baca di sini. Impression that was shown with the name of the viewer's friend who like your page as be fed to your event or use your application. Okay, social percentage impression, yang mana anda boleh baca sendiri. Dan klik, berapa ramai yang klik bagi setiap iklan. Social klik, CTR, jumlah klik bagi impression, social CTR. CPC, cost per klik. Spend, berapa jumlah yang anda perlu bayar. CPM, cost bagi setiap 1000 impression. Social reach, berapa ramai kenalan ataupun friend kepada targeted audience yang telah anda sasarkan. Connection, berapa ramai yang like. Jadi dari eksperimen ini anda boleh lihat. Okey, di sini apa yang penting, anda hanya perlu lihat pada impression, berapa ramai yang melihat iklan anda. Kemudian anda lihat pada klik, berapa ramai yang klik iklan anda. Dan CTR, ni paling penting. CTR yang baik mampu membantu mengurangkan kos pengiklanan anda. Okey, berdasarkan eksperimen yang saya jalankan ini, anda boleh lihat di sini adalah CTR yang boleh dikatakan paling baik. Kita maklumat anda, iklan ini dijalankan agak masa yang mana ianya juga dijalankan pada musim perayaan baru-baru ni. Jadi di sini CTR-nya agak rendah. Pada awal-awal minggu pertama iklan ini dipaparkan, CTR-nya agak tinggi, melebihi 0.15%. Bagi saya, jika anda dapat CTR atas 0.1, ianya sudah bagus. Okey, social CTR ni anda boleh abaikan. CPC, bajet iklan anda, cost per klik. Spend, berapa banyak kos yang anda telah keluarkan. Contohnya untuk iklan ni, okey, $14.31, 14 darab 3 lebih kurang RM40 lebih duit Malaysia. Okey, dengan kos RM40 lebih, saya berjaya mendapat 525 klik dan dapat connection to like 353. Mungkin ianya kurang baik, tapi ianya adalah satu eksperimen yang saya jalankan untuk mendapatkan ataupun mengkaji bagaimana FB ad yang berkesan dapat dijalankan. Dan baru-baru ni saya gunakan analisis daripada eksperimen ini untuk mempromosikan fanpage yang lain, dan ianya mendapat hasil yang lebih baik dari eksperimen yang saya jalankan. Okay, semoga anda mendapat manfaat dari apa yang saya sampaikan. Dan ini pula adalah satu data bagi kempen promosi ataupun kempen pengiklanan FB ad
yang mana saya mempromosikan produk affiliate secara terus. Okay, sebenarnya iklan ni dijalankan dalam masa beberapa hari yang lepas. Anda boleh lihat di sini, saya menggunakan 5 kempen untuk menguji keberkesanan iklan saya. Okay. Anda boleh lihat di sini, impression paling tinggi adalah pada kempen yang iklan yang kedua, iaitu Baby 2. 159,905, dan klik yang diperolehi 262, CTR 0.164%, agak baik, dan CPC 0.04, dan kos yang dikeluarkan $9.63. Jadi inilah contoh-contoh ataupun sampel yang saya terangkan kepada anda supaya anda dapat memahami berkenaan term-term yang digunakan ataupun apa yang perlu anda pantau, apa yang perlu anda monitor dalam kempen pemasaran iklan Facebook anda. Pertama, impression, klik, CTR, CPC, itu iklan yang berapa sen, berapakah kos bagi setiap klik yang perlu anda bayar, dan spend, berapa banyak duit anda telah digunakan. Dan jika anda mempromosikan fanpage pula, anda boleh dapat lihat connection, iaitu berapa ramai yang klik like, social reach dan lain-lain. Jadi semoga perkongsian kali ini membantu anda memahami asas-asas ataupun term-term yang perlu anda ketahui untuk memantau keberkesanan iklan Facebook anda.